Tapi hampir sepakat para ulama mengatakan ia berlaku sebelum hijrah. Kerana lepas hijrah Nabi dah salat bersama dengan para sahabat. 16 ataupun 17 bulan Nabi SAW menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kiblat itu bertukar ke Baitullahil Haram. Ini semua kita tahulah, siapa yang pernah pergi ke Madinah, dia akan singgah di satu masjid yang dinamakan sebagai Masjid Al-Qiblatain, masjid dua kiblat, kerana masjid itu berlaku padanya penungkaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Nabi SAW yang minta Allah Ta'ala tukarkan, kerana waktu di Mekah Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis juga. Cuma Mekah ni dia berada di selatan. Dia berada di selatan Madinah. Jadi kalau Nabi nak salat, walaupun bermandang ke Baitul Maqdis, Nabi boleh lokasikan diri Nabi itu untuk menghadap ke Baitul Maqdis dalam keadaan Kaabah berada di tengah-tengah. Faham tak? Kaabah tu betul berada kat tengah. So Nabi menghadap ke Baitul Maqdis di ujung, Kaabah di tengah-tengah. Boleh buat. Sebab Mekah di bawah. Bila Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi tak boleh buat dah. Sebab Madinah berada di utara Mekah, di atas. Jadi kalau pandang ke Baitul Maqdis, akan membelakangkan Kaabah. Pada ketika itulah orang Yahudi duk cakap, Muhammad ni tiru agama kami. Dia bukan ada jati diri. Dia pandang ke Baitul Maqdis, ini kiblat kami, kami yang pandang dulu. Maka Nabi SAW doa pada Allah, mohon pada Allah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla tukarkan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya kami melihat kamu memalingkan wajahmu ke langit, wahai Muhammad, meminta agar ditukarkan kiblat. Maka kami tukarkan kiblat kamu. Kami tukarkan kiblat ke arah kiblat yang kau suka. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Kan? Tukar kiblat ni nak jadi satu bukti kepada kita semua yang kita bukan sembah kiblat. Kalau orang kata orang Islam ni sembah Kaabah, kita kata no. Awal-awal Islam 16 bulan, 17 bulan. Sebahagian riwayat kata 16, sebahagian riwayat kata 17. 16 ataupun 17 bulan Nabi dan para sahabat tak pandang pun ke arah Kaabah tu. Mereka memandang ke arah Baitul Maqdis. Ini satu hikmah daripada Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kita bukan sembah kiblat. Kita bukan sembah Kaabah.